Sebenarnya dalam Bersatu kita memberikan fokus dan kita menyasarkan 8 kerusi. Untuk Bersatu saja? Untuk Bersatu. Untuk Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. 8. Okay. Ya. Hilman mengatakan Perikatan Nasional hanya fokus 8 kerusi saja. Ini kenyataan yang nampaknya kurang bijak daripada seorang Ketua Armada Nasional. Saudara dan saudari, dalam pilihan raya negeri Sabah 2020, Perikatan Nasional memenangi 17 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan adakah Ketua Armada Nasional ini ingin mengatakan bahawa Perikatan Nasional ini sudah tidak relevan di negeri Sabah? Saudara dan saudari, Perikatan Nasional masuk 41 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri kerana Perikatan Nasional yakin bahawa 41 kerusi ini akan berjaya dimenangi, dan sebab itulah Perikatan Nasional melancarkan manifesto untuk rakyat Sabah. Manifesto ini sudah tentulah akan dilaksanakan apabila membentuk kerajaan negeri kelak dengan majoriti yang besar. Saudara dan saudari, kenyataan Hilman Idham ini tidak lain tidak mungkin hanyalah untuk agenda jahat dan ingin sabotaj pilihan raya negeri Sabah. Bayangkan jika pengundi-pengundi dengar yang mengatakan Perikatan Nasional ini hanya fokus 8 kerusi, mana mungkin mereka akan undi Perikatan Nasional? Jadi itulah agenda yang mereka nak bawa ini. Jadi semua sedia maklum bahawa dalam Bersatu ini ada konflik di antara Azmin dan juga Hamzah. Dan Hilman ni adalah orang Azmin. Dan sudah tentu dia inginkan Hamzah kecundang dalam pilihan raya negeri Sabah untuk mempersalahkan beliau kelak. Dan ini adalah niat jahat dan busuk hati. Mana mungkin seorang Ketua Armada Nasional boleh keluarkan kenyataan yang mengatakan Perikatan Nasional ni hanya nak menang 8 kerusi saja. Sudah tentu ada unsur nak mensabotaj pilihan raya negeri Sabah.